Atau pemurahnya Malaysia, rakyat Indonesia pun boleh tonton Piala Dunia secara percuma. Sedangkan yang keluarkan berpuluh juta ringgit berjuang untuk bida hak penyiaran Piala Dunia, Malaysia Tak ada weh live Malaysia. Aku sarankan korang tengoklah siaran dekat negara lain. Ada orang kata download RCT punya Indonesia punya app, korang boleh tengok dekat sana. Dia kenapa TV tempatan tak nak ambil? Okey, adakah kerana Piala Dunia baru berlangsung TV tempatan dah kehabisan duit beratus juta? ASEAN Championship 2026 menghadirkan pemandangan yang cukup memalukan bagi Malaysia saat Indonesia sudah menyiapkan hak siar resmi sehingga masyarakat bisa menikmati pertandingan melalui televisi nasional. Malaysia justru belum memiliki penyiar resmi ketika turnamen dimulai. Akibatnya, tidak sedikit supporter Malaysia yang mencari cara lain untuk menyaksikan tim nasional mereka dengan mengakses siaran dari Indonesia. Ironisnya, situasi ini sangat bertolak belakang dengan sikap sebagian warganet Malaysia saat Piala Dunia ke-2026 ketika siaran RTM dapat ditangkap di beberapa hotel di Indonesia. Mereka sempat menyindir seolah-olah masyarakat Indonesia ikut menumpang menikmati Piala Dunia melalui televisi Malaysia. Padahal, Indonesia juga membeli hak siar resmi dan mayoritas masyarakat menonton lewat stasiun televisi nasional. Siaran RTM di hotel hanyalah saluran tambahan, bukan sumber utama siaran di Indonesia. Kini keadaan justru berbalik. Sindiran yang kemarin begitu percaya diri, akhirnya menjadi bumerang. Kemarin menganggap Indonesia menumpang siaran Malaysia. Sekarang justru banyak penggemar sepak bola Malaysia yang berburu siaran dari Indonesia agar tetap bisa menyaksikan timnas mereka. Sindiran yang kemarin begitu lantang, kini berubah menjadi ironi yang harus mereka rasakan sendiri. tengok ni, sekarang saya di Indonesia dan tengok ni bilik saya di hotel saya Indonesia, buka RTM, klik GTV di hotel saya, pakai wifi hotel, tak perlu VPN. Tengah siaran langsung ni, tukar siaran. Saya buka siaran apa, ini okey, saya buka sukan. Apa hebatnya RTM Klik boleh diakses di Indonesia. Betapa pemurahnya Malaysia, rakyat Indonesia pun boleh tonton Piala Dunia secara percuma. Sedangkan yang keluarkan berpuluh juta ringgit berjuang untuk bida hak penyiaran Piala Dunia, Malaysia. Sampai ini berapa puluh juta ringgit pun saya tak pastilah, sebab katanya ada entiti swasta lah. Pun Malaysia lah yang tanggung, orang Malaysia lah. Tapi rupanya rakyat Indonesia pun boleh akses bersama. Kalau macam tu, 50 juta ringgit tu mintalah dekat Indonesia sikit. Aduh, manalah nak tengok perlawanan Malaysia ni. Korang tengoklah. Sampaikan siaran langsung untuk ASEAN Championship, tak ada weh live Malaysia. Tapi korang mesti tertanyalah, abang mana nak tengok untuk Malaysia punya perlawanan? Aku sarankan korang tengoklah siaran dekat negara lain. Ada orang kata download RCT punya Indonesia punya app, korang boleh tengok dekat sana. Korang boleh tengok dekat Brunei pun boleh, RTV iaitu Radio Television Brunei, korang boleh tengok dekat RTV boleh. Tapi kena switch dia punya, orang kata, negara dia tu. Singapura pun boleh. Boleh tengok dekat Mediacorp channel atau Mi Watch, atau Thailand pun boleh. Lepas tu kau boleh tengok dekat One Football pun boleh. Ada France, Germany, England, semua ada. Korea pun ada Sport TV. Jadi China pun ada, Vietnam pun ada, Timor Leste pun ada guys. Jadi kau boleh tengoklah saya langsung untuk perlawanan ni. Dan Malaysia tak ada, sorry to say. Dan mungkin korang tertanyalah kenapa Malaysia tak ada. Sebab RTM sekarang ni dia fokus untuk sukan Commonwealth. Jangan salahkan RTM tau. RTM tak salah. RTM sekarang ni diorang fokus untuk sukan Commonwealth. Sekarang ni berjalan sukan Commonwealth. Tapi ada satu, orang kata, company ni tak tahulah, daripada Piala Dunia sehingga sekarang ni tak ambil-ambil langsung. Aku tak nak sebut siapa. Korang pandai-pandai lah. Patutnya mereka ni yang ambil. Tapi macam biasalah, nanti orang katalah buat apa kita beli, orang kata ya, yang ni kan tak ada function langsung, tak tahulah. Korang pandai-pandai lah cakap. RTM dia sibuk dengan sukan Commonwealth. Aku tak salah ke RTM, tapi yang lagi satu ni aku tak tahu kenapa dia tak ambil.
Korang tengok Piala Dunia hari tu pun diorang tak ambil. Ini tak ambil lagi, ini tak ambil lagi. Korang jangan terkejut, FIFA ASEAN Cup nanti diorang tak akan ambil. Nanti perlawanan JDT semua dia ambil. Okay guys, korang pernah dengar tak satu pepatah ni tau? Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Itulah dia situasi yang seharusnya kita katakan untuk skot Harimau Melaya kali ni tau. Betul-betul dipinggirkan. Okey, sedangkan Harimau Melaya ni daripada dulu memang ramai fan dia. Kenapa TV tempatan tak nak ambil? Okey, adakah kerana Piala Dunia baru berlangsung TV tempatan dah kehabisan duit beratus juta? Beratus juta kau boleh ambil, takkan untuk Harimau Melaya perjuangan untuk negara tak boleh kau nak ambil? Memang kecewa weh, kecewa. Okey, ramai peminat-peminat tempatan dia kecewa. Tak tahu apa sebabnya. Mungkin duit tak ada ke, ataupun kehangatan Piala Dunia ni baru lepas berlangsung. So aksi ni terlalu dekat dengan si Piala Dunia membuatkan mungkin dah tak ada duit ke apa kan. Okey, dah lah skor Harimau Melaya kali ni di-ban oleh Atras Melaya. So TV tempatan pun tak nak ban juga ke? Alah kan. Ini mengundang kekecewaan jutaan peminat skot Harimau Melaya ni tau. Okey, inilah satu-satunya piala yang orang cakap Malaysia boleh dakap kau tu. Kan, kalau nak dakap Piala Dunia apa semua tu memang jauh lagi lah. Inilah piala dia, inilah saat ni lah kita nak bagi sokongan. Macam sebelum-sebelum ni, aksi Harimau Melaya dipenuhi oleh fan-fan tempatan. TV buat live, buat iklan, buat itu ni semua. Sekarang ni tak ada lah. Alah, tak apa-apa lah kan. Okey, anda semua tahu ke tak sebenarnya sedang berlangsung persaingan EFF Hyundai Cup ni, ataupun Piala EFF ni lah yang babitkan 10 negara dalam persaingan Asia Tenggara ni. Malaysia pernah menang 2010 tu, tahu tak? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang macam masih marah lagi kenapa tak ada live dan sebagainya. Kita dah menang perlawanan pertama betul dengan Myanmar. Kita akan lawan Laos di Ceras esok malam hari Selasa. Lepas tu kita akan lawan dengan Thailand dekat Bangkok. Kemudian kita rehat kejap, tak ada untuk match day keempat, dan perlawanan terakhir lawan Filipina. Sepatutnya di atas kertas kebiasaannya ini game yang kita memang boleh menang dan juga layak. Okey, cumanya daripada call up, daripada persiapan, persediaan dan juga mentaliti, saya kira ini mungkin satu perlawanan yang ada cabarannya, ada kejohanan ini yang mungkin membawa perspektif yang berbeza daripada sudut bola sepak. Selepas apa yang berlaku terhadap FAM dengan kes 7 pemain warisan tipu-tipu tu, dan sekarang ni ada pemilihan kongres dan sebagainya ya. Bagaimana pendapatmu mengenai ini guys? Tulis di komentar.